Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon jati tinggi menjulang, daunnya lebat menari angin. Izinkan saya perkenalkan diri. Semoga mesra dalam pertemuan ini. Nama diberi Amani binti Muhammad Fazli dan saya berumur 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Seri Iman yang terletak di Cukai Kemaman. Kod sekolah saya ialah TBA 2044. Pada waktu lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita dan cerpen sastra. Di kesempatan ini, saya ingin berkongsi sebuah karya yang dekat dengan hati saya dan pasti dekat dengan hati kalian semua. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu adalah novel ketujuh hasil pena Awang Abdullah. Novel ini diterbitkan oleh K. Hong Di Enterprise pada tahun 2014. Novel ini memiliki 239 halaman, terdiri daripada 23 bab. Ayo bersama saya kita menghayati cerita ini lebih dalam lagi. Dalam terima kasih Cikgu, kita dapat melihat pelbagai watak yang mewakili pelajar dan cikgu di sekolah. Novel ini menceritakan kisah inspiratif mengenai seorang murid bernama Jiman dan seorang guru yang berdedikasi, Cikgu Bongsu. Jiman adalah seorang pelajar yang pada awalnya dianggap sebagai murid dari kelas yang corot, iaitu kelas yang sering dipandang rendah oleh guru-guru dan pelajar-pelajar yang lain. Walau bagaimanapun, segalanya berubah apabila mereka bertemu dengan Cikgu Bongsu. Cikgu Bongsu adalah seorang guru yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya. Walaupun kelas Jiman dianggap sebagai kelas yang gagal, Cikgu Bongsu tidak pernah berputus asa. Beliau mengambil pendekatan yang berbeza untuk mendekati pelajar-pelajarnya. Memberi perhatian yang lebih kepada mereka yang kurang berpotensi dan memberi motivasi agar mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Akhirnya, Cikgu Bongsu berjaya mengubah persepsi pelajar dalam pembelajaran. Di bawah bimbingan Cikgu Bongsu, Jiman dan rakan-rakannya mengalami perubahan yang besar. Mereka mula yakin diri dan menunjukkan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Salah satu pencapaian terbesar kelas 5 hijau adalah mereka membawa balik Piala Pusingan Juara Bahas Peringkat Negeri. Bukankah ini satu pencapaian yang besar? Kelas yang sebelum ini dianggap sebagai kelas yang corot, akhirnya menjadi juara dan membanggakan. Malah mencipta sejarah buat sekolah mereka. Kisah ini bukan hanya mengenai perjuangan Jiman dan rakan-rakannya keluar dari bayang-bayang kegagalan, tetapi juga mengenai dedikasi dan pengorbanan seorang guru dalam memberikan yang terbaik buat pelajarnya. Cikgu Bongsu bukan sekadar mengajar, tetapi juga mengubah hidup mereka dengan memberi harapan dan keyakinan untuk berjaya. Saya cukup terinspirasi dan yakin dengan usaha, dedikasi dan sokongan tidak ada yang mustahil. Dan setiap individu berpotensi untuk mencapai kejayaan. Nilai kegigihan yang dipaparkan mengajar saya untuk tidak mudah menyerah dan sentiasa berusaha untuk mendapat yang terbaik dalam kehidupan. Pada pendapat saya, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat indah dan puitis kerana banyak menggunakan puisi dalam penceritaannya.
Secara kesimpulannya, buku ini bukan sekadar novel, tetapi sebuah penghargaan yang mendalam kepada golongan pendidik yang telah banyak berkorban untuk mendidik anak bangsa. Dalam karya ini, Awang Abdullah dengan cemerlangnya menggambarkan betapa besarnya peranan seorang guru dalam membentuk generasi muda serta cabaran-cabaran yang mereka hadapi dalam usaha mendidik. Terima kasih Cikgu adalah sebuah novel yang sesuai untuk dibaca dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih kepada Awang Abdullah atas karya yang penuh makna ini. Dan terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa ada untuk kami. Sekian, terima kasih.